Tahun 2025 sekali lagi dicorakkan oleh pelbagai peristiwa yang mencuri tumpuan negara, daripada perjanjian bersejarah dan tragedi kematian kepada keputusan mahkamah penting serta pergolakan politik. Berikut ialah antara individu dan peristiwa yang menjadi tajuk utama berita sepanjang tahun 2025. Pada Julai, Washington mengenakan tarif sebanyak 25% ke atas beberapa ekspor Malaysia yang menurut Presiden Amerika Syarikat Donald Trump adalah jauh lebih rendah daripada kadar yang diperlukan untuk menghapuskan defisit perdagangan negara itu dengan Malaysia. Kadar tarif tersebut kemudiannya dikurangkan kepada 19% selepas rundingan diadakan. Terdapat juga kemarahan awam susulan kematian kontroversi pelajar tingkatan 1 Zara Khairina Mahathir yang meninggal dunia selepas ditemui tidak sedarkan diri berhampiran asrama sekolahnya di Papar, Sabah. 5 individu bawah umur didakwa dan siasatan inkuas masih berjalan. Pada September, Persatuan Bola Sepak Malaysia dikenakan tindakan oleh FIFA kerana mengemukakan dokumen yang diubah suai. Rayuan FAM ditolak dan persatuan itu dikritik kerana melindungi pihak yang bertanggungjawab. FAM kemudiannya memfailkan rayuan kepada Mahkamah Timbang Tara Sukan. Satu lagi peristiwa penting menyaksikan Donald Trump menghadiri sidang kemuncak ASEAN ke-47 di Kuala Lumpur di mana beliau dan Perdana Menteri Anwar Ibrahim memeterai perjanjian perdagangan komprehensif yang memberikan kadar tarif 0% bagi beberapa produk Malaysia. Sehari selepas Christmas, Najib Razak berdepan 2 keputusan mahkamah berturut-turut apabila Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menolak permohonannya untuk menjalani tahanan rumah sebelum beliau disabitkan bersalah atas 25 pertuduhan dalam kes 1MDB yang membawa kepada tambahan hukuman penjara selama 15 tahun serta denda berjumlah 11.38 bilion ringgit. Untuk laporan penuh, baca sorotan peristiwa penting sepanjang 2025 oleh Nicholas Chung hanya di FMT.